Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad. Amma ba'd. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada mereka yang memberi sumbangan serta mereka yang menyertai channel saya. Sebenarnya saya masih dalam perancangan konten apa yang saya patut bagi kepada mereka yang menjadi ahli kepada channel saya. Saya merasa sangat terharu kepada mereka yang menjadi ahli channel saya dan juga memberi sumbangan kepada saya. Saya benar-benar tak sangka. Saya benar-benar tak sangka bahawa ada orang yang ambil berat tentang diri saya. Betul-betul tak sangka. Dan di sini juga saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada mereka yang pernah memberi sumbangan semasa saya dalam kesusahan. Termasuk saya kena bayar jaminan sebanyak RM10,000. Kutipan yang diberikan walaupun saya tak pernah minta melepasi RM1,500. Terima kasih banyak-banyak. Anda semua memang awesome. Dan mereka yang terus mengikuti channel saya ucapkan jutaan dan ribuan terima kasih kepada anda semua. Anda semua memang awesome. Sebab saya tak pernah minta subscribe, saya tak pernah minta like, saya tak pernah minta share. Tetapi anda semua mengambil berat tentang diri saya dengan subscribe channel saya. Alhamdulillah, saya benar-benar tak sangka. Dan untuk satu channel yang dikenali sebagai Bapola, ini penjelasan aku pada hang. Aku tak pernah membuat sebarang keahlian kepada mana-mana penonton sebelum ni. Sebab dulu YouTube bagi pilihan sama ada kita nak buat keahlian kepada orang yang menonton video kita ataupun tidak. Dulu. Sekarang diwajibkan. Jadi kalau nak fitnah, tengok dulu. Dan kepada Bapola aku nak beritahu, sekarang ni kalau hang monetize hang punya channel, hang wajib buat keahlian. Bagi satu Bapola, dulu masa channel aku yang pertama, aku pernah monetize, tapi belum dapat duit, aku kena strike. Selepas tu aku tak pernah monetize. Dan apabila aku mendengar kabar angin aku akan dibuang kerja, aku terus monetize. Kerana apa aku monetize? Kerana aku ada tanggungjawab anak bini. Kerana apa aku monetize, aku tak tahu bila aku akan dapat kerja. Seterusnya saya nak bagi tahu, saya tak boleh nak reply komen. Ni. Tangan saya belah ni sakit. Saya tak boleh nak reply komen. Jadi dalam seminggu ni mungkin saya tak reply komen, saya cuma buat konten semata-mata. Tetapi saya tetap membaca komen-komen anda. Kenapa? Setiap komen anda tu kadang-kadang memberi saya idea dan inspirasi secara tak langsung. Walaupun saya tak sebut direct, tetapi kadang-kadang perkataan tu menjadi sumber dan idea walaupun saya tak ketengahkan secara bulat-bulat. Maknanya setiap komen daripada sahabat-sahabat tu memberi kepada saya idea sama ada secara langsung mahupun tidak langsung. Dan sekali lagi saya minta maaf kerana saya tak dapat reply komen dalam seminggu ni. InsyaAllah jika tangan saya dah sembuh balik, saya akan reply komen macam biasa. Saya suka bersembang dengan sahabat-sahabat. Dan untuk haters, aku suka hampa komen. Bila hampa komen, aku boleh troll. Jadi lepas lagian aku untuk troll. Silakan komen. Walaupun haters tak ada masalah. Tapi aku pesanlah kepada haters, guna ayat elok-elok. Bukan aku yang blok. YouTube yang akan blok ayat hampa nanti. Nanti hampa duk tuduh aku blok komen hampa blok. Aku tak pernah blok komen. Cuma kadang-kadang tu, ni siapa ada YouTube tahulah. Kadang-kadang kita terdelete. Sebab kita ada satu ruang komen yang khas untuk kita komen. Kadang-kadang kita terdelete tanpa sengaja. Walaupun kadang-kadang yang kita terdelete tu adalah kawan baik kita sendiri. Tapi kita tak ada niat untuk delete. Jadi, apa yang saya nak katakan di sini, komen-komen anda memberi inspirasi, ilham dan juga idea untuk saya terus buat video. Dan kepada haters, teruskan komen. Aku pun nak lepas gian juga, nak troll hampa. Saya abang betul saya tak pandai. Mungkin sebab saya buang masa sebanyak lebih 20 tahun. Saya buang masa lebih 20 tahun di dalam tarekat-tarekat jahanam ni. Tarekat yang menyesatkan kita sama sekali. Tarekat yang tak ada faedah kepada akidah kita sama sekali. Dengar macam sedap, dengar macam ahli syurga. Tetapi kesesatan yang nyata ada dalam tarekat-tarekat yang berpegang kepada Nur Muhammad. Setiap kali bila aku sebut Nur Muhammad, aku tak boleh lepaskan bahawa Nur Muhammad tu adalah akidah falsafah Yunani pagan. Falsafah Neoplatonism yang dikutip daripada kitab Ennis yang ditulis oleh Plotinus.
Bahkan ramai yang berbangga-bangga konon-kononnya kita berada di atas jalan Nur Muhammad. Semua masing-masing rasa masuk syurga. Ni kepada agen Nur Muhammad, nampak tak usah bohong lah. Mana-mana ahli kepada tarekat yang berpegang Nur Muhammad, semua rasa ahli syurga. Ini aku nak cerita kat hampa rahsia sebenar. Dia kena sebut rahsia. Pasal apa? Puak-puak ni bila dengar rahsia je, terbuka biji mata. Okey, ini rahsia dia. Setiap tarekat akan mengatakan tarekat lain sesat. Aku duduk dalam tarekat 20 tahun. Aku duduk dalam 3 tarekat. Setiap tarekat Tok Guru akan beritahu apa? Semalam aku mimpi Nabi mai, Nabi habaq. Tarekat kita hak paling betul sekali. Tarekat lain semua tak betul. Tarekat kita hak masuk syurga nanti. Aku yang akan jadi khalifah nanti kalau kata nak jumpa Allah Ta'ala. Tu ayat dia. Masuklah tarekat manapun, ayat yang sama hampa akan jumpa. Setakat mimpi jumpa Nabi, ataupun setakat orang kata apa, ya khazah dengan syekh-syekh ni, tu normal lah dalam mana-mana tarekat. Orang bodoh je percaya benda-benda merepek macam tu. Awak hampa ingat aku tak biasa masuk tarekat? Segala pelik-pelik dalam tarekat pun ada lagi. Cuma aku tak boleh buka lebih-lebih. Nanti kalau orang report, mampus aku kena tangkap. Sebab aku tak ada bukti yang nyata. Tetapi mana-mana orang biasa masuk tarekat ataupun bertukar-tukar tarekat, ayat dia sama je. Kita hak ahli syurga tu. Puak-puak lain, tarekat lain semua sesat. Orang tarekat teruk macam mana? Teruk pasal Nabi mai habaq kata tarekat kita hak paling betul. Tarekat kita hak ahli syurga. Hampa nak cakap apa? Hampa nak kata aku bohong? Nak sumpah laknat tak mana pun boleh lah. Sebab aku dah melalui 3 tarekat. 3 tarekat selama 20 tahun aku buang masa dengan tarekat-tarekat bodoh ni. Tarekat-tarekat jahil ni. Sebab tu di dalam kitab Al-Qurtubi, dia sebut dengan jelas. Tarekat Sufi dibina di atas kejahilan, kebodohan dan kemalasan. Mereka nak kata apa kat Imam Qurtubi? Dia ulama Asy'ariyah, bermazhab Maliki. Mereka nak kata apa kat dia? Nak kata kat dia Wahabi. Silakan lah, aku nak tengok kalau ni. Tak betul dengan hampa je. Orang ni Wahabi, orang ni Wahabi, orang ni sesat, orang ni sesat. Hampa lah yang sesat. Orang berpegang dengan Nur Muhammad sesat sama sekali. Akidah mereka tak ada akar langsung daripada Islam, melainkan ajaran Nur Muhammad tu daripada akar falsafah Yunani pagan. Nur Muhammad tak berakar kepada Islam. Tetapi falsafah Yunani pagan dipolish, dihiasi, di rebranding dengan Islam, dengan dalil-dalil Quran dan hadis, termasuk hadis palsu. Tapi sebenar-benar hadis Nur Muhammad langsung tak ada. Hadis Nur Muhammad langsung tak ada. Itu yang menjadi akar ajaran tarekat. Tak ada satu ulama hadis yang menakalkan hadis Nur Muhammad kecuali Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak jilid 6 bahasa Melayu nombor hadis 4228 yang kata ada dalam Musannaf Abdul Razak tu semua bohong. Tak ada. Dan aku akan teruskan buat video mengenai kesesatan Nur Muhammad. InsyaAllah sampai bila-bila aku akan buat. Sebab aku dah pernah sesat. Sebab aku dah pernah jatuh dalam kelompok yang menyesatkan orang lain. Dan aku nak tebus kesilapan aku dengan membongkar kesesatan Nur Muhammad. Kepada yang berpegang dengan Nur Muhammad, aku bagi tahu hampa terang. Nak berdialog, nak berhujah, nak berdebat, tang mana, bila-bila masa saja aku on. Bagi tarikh, bagi tempat, bagi masa, dan pastikan ia terbuka. Kita buat di tempat terbuka, kita buat live terbuka, buktikan bahawa ajaran Nur Muhammad tu daripada Islam. Hampa akan ambil surah An-Nur. Aku tahu itu saja kunci yang hampa ada. Tetapi dengan senang hati aku boleh bantah dengan perkataan Imam Fakhruddin Ar-Razi, ulama besar Asy'ariyah. Tu saja clue yang aku bagi. Ada lagi, banyak lagi. Tu salah satu hujah aku lah kepada budak-budak tarekat lah. Bahasa yang hampa guna adalah bahasa yang aku faham. Aku duduk dalam tarekat, aku duduk dalam 3 tarekat selama 20 tahun. Bahasa tarekat yang hampa guna adalah bahasa yang aku faham. Tahu? Sekian. Assalamualaikum.